dah pukul 1 tengah hari dah. Kita tunggu dia balik. Selepas 2 kali round kita jumpa, kita tunggu dia balik. Perut ni balik sendiri. Alhamdulillah. Masih banyak lagi yang tak balik ni. Alhamdulillah. Dia balik dah tengah hari. Masih balik. Banyak yang tak balik. Ya, jarang-jarang yang kena kerja 2-3 hari ni, 3-4 ekor ni dah ada balik. Ni anak kecil ni balik lagi. Tadi bunyi anak kecilnya ni. Dekat situ, duduk dekat situ. Kepenatan masing-masing ni. Jauh jalannya ni. Alhamdulillah bagi dia rehat hari ni kat sini lah. Jauh pagi tadi ni kena kejar ni. Malam tadi pun jauh kena kejar pergi ni. Sebab dengar motor tadi pukul 9 lebih, tadi pukul 8 lebih tadi mengaum. Mengaum. Merapak-rapak, merabai-rabai ni. Kena dia halau beramai-ramai ni. Sedikit je orang. Kita kena buat kajian pola ni. Pola dia ni kita kena buat satu research kajian nama-nama senarai-senarai ni. Kita perlu siarkan dalam akhbar dengan media massa, dalam media sosial untuk menjadi tumpuan kepada orang ramai. Boleh kita dapat maklumat. Saya menyeluruh aktiviti yang tak bermoral. Tapi kena buat satu silibus dekat sekolah kot. Mencuri lembu dalam kebun sawit ni tak boleh. Kena bagi tahu cikgu. Kan? Tipu pasal kita benda lembu ni orang nak makan ni tu salah. Ni lama tak balik ni. Nampak ni atas kolam baru ni. Yang putih ni. Hari ni baru balik. Dia ni selalu kena kejar dia ni. Ni kampung atas punggung ni kan. Yang bagi tahu baru ni kan. Tu ada balik. Dia ni selalu jadi mangsa ni. Yang kawan dia yang warna putih tu dah naik dah. Putih macam bentuk tu, nampak tu. Putih tu. Tapi tanduk panjang, badan besar. Duduk dalam kandang. Dekat belah sini kot, aku rasa. Kandang tu kandang dekat lepor ni je. Dekat lepor 2, dalam kebun sawit lepor 2 tu. Dekat Tanah Rizak, orang tua tu buka gitu. Orang mereka tu, hilang. Ni gua balik lah. Suka dah. Payah nak tangkap ni. Ni 2-3 hari ni dia memang tak ada balik ni. Sebab motor legenda tu kan. Motor legenda tu kalau tu sebab dia curi tu, dia pukul kepala aku gitu, hospital aku duduk. Berapa hari aku duduk. Kena balik selesaikan pasal lembu curi. Dia orang curi lembu ni kan. Masalah tu. Kan. Jadi masalah tu. Sekarang ni dah jadi masalah global kot. Okey. Kita jumpa lagi next video insya-Allah.